masalah sukar bangun tidur merupakan isu biasa dalam kalangan pelajar, remaja dan orang dewasa. Ramai yang tidak menyedari bunyi jam loceng biasa kerana tidur, terlalu nyenyak atau mengalami masalah pendengaran. Oleh itu, satu alat penggerak bangun tidur yang lebih efektif perlu dibangunkan dengan menggabungkan sensor bunyi, buzzer dan motor getar atau vibrator untuk memberikan rangsangan tambahan yang membantu individu bangun tidur. Penyataan masalah. Ramai individu gagal bangun walaupun jam loceng telah berbunyi. Ini menyebabkan kelewatan ke sekolah, kerja atau tetamu janji penting. Jam loceng konvensional hanya bergantung pada bunyi tanpa rangsangan lain yang lebih berkesan. SDG berkaitan atau Matlamat Pembangunan Lestari. SDG 3, Good Health and Well-being. Projek ini menyokong kesihatan mental dan fizikal dengan membantu pengguna mendapat tidur berkualiti dan bangun tepat pada waktu. Tujuan untuk mereka bentuk dan membina alat penggerak bangun tidur yang mampu mengesan bunyi jam loceng dan seterusnya mengaktifkan buzzer serta motor getar bagi membantu individu bangun dari tidur. Pertama, letakkan peranti berhampiran jam loceng. Kedua, apabila jam loceng berbunyi, sensor bunyi akan mengesan bunyi tersebut. Ketiga, sistem akan mengaktifkan buzzer dan motor getah untuk memberi rangsangan bunyi dan getaran. Keempat, pengguna akan bangun akibat kombinasi bunyi dan getaran. Kebaikan produk. Gabungan rangsangan bunyi dan gerakan menjadi sistem ini lebih efektif daripada jam loceng biasa. Dapat digunakan oleh individu dengan masalah pendengaran ringan, mudah dibawa dan dipasang di mana-mana. Boleh dipasuai untuk peka terhadap pelbagai tahap bunyi. Komersial. Potensi sebagai alat bantu tidur untuk pelajar, pekerja dan individu yang mengalami masalah bangun pagi boleh dipasarkan dalam bentuk kit DIY atau produk siap guna kos penghasilan yang rendah dengan margin keuntungan yang tinggi. Kesimpulan, projek ini berjaya membuktikan bahawa gabungan sensor bunyi, buzzer dan motor getar dan membantu individu bangun tidur dengan lebih berkesan berbanding jam loceng biasa dengan kos penghasilan yang rendah dan berkesan yang tinggi. Produk ini mempunyai potensi besar untuk dikomersialkan sebagai alat bantu bangun tidur inovatif yang menyokong kesejahteraan harian.